你很坏。2块就2块。哦，我相信。太多了。我喜欢啊。哇，你喜欢哦？对呀、看起来好吃。不过什么？有豆皮。Seperti ini ya. Dia manis. Nah, bentukannya seperti ini teman-teman. Telo goreng pakai tepung Kobe. Bentuknya itu seperti mangga kecil ya teman-teman. Seperti ini. Ini namanya biba. Biba. 买很多回来。这个家乡的豆腐。哦。打瓜子。还有豆腐。你要吃的拿去煮。Nah, sore ini aku mau ngalupin sayuran masak. Oh, nah ini ikan ya. Ini mau dimasak kuah. Dialupin dulu. Ini ono poja, ini tak rendam air garam. Ini nanti kalau dimasak nggak seberapa. Di sini ono godong seledri, ini juga tak rendam air garam. Nah, halo, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Ciayu, semangat. Hari ini nanti cucu ibuku pulangnya itu agak sore ya, setengah 5-an. Ini tak cuci ya. Nggak usah dialupin. Sayur pocai. Ini kalau di Indonesia namanya sawi Jepang. Nah, tambahin garam. Nah, ini gampang matang ya. Ini enom banget lah. Jadi nggak boleh lama-lama. Tapi ya harus ditutup ya. Digodok biar kumannya mati. Ini untuk masak kuah. Sini. Nah, ini airnya kurang ya. Nah, cuacanya dingin banget. Ya. Ini iwaknya tanpa medeni ya kulitnya ya. Kulitnya itu tanpa sisik. Tak bersirip. Baik arak beras. Nah, ini tuh fungsinya dialupi tuh biar bersih ya. Ini ada 7 ekor kecil-kecil. Ini kenapa wajahnya kok dongleng. Nggak usah lama-lama. Nah, aku siram pakai air ya. Biar daunnya itu nggak pada nempel. Penting nggak usah disiram ya nggak apa-apa. Terserah. Masuk, bismillah. Oh, ha. Hei. 你要吃这个，可以买很多回来。这个家乡的豆腐。哦。打瓜子。还有豆腐。你要吃的拿去煮。Udah cek. Kayaknya main sama. 这个哦，骨头，锅的骨头，对对。鸡蛋糕。哦，鸡蛋糕。对啊。
我不用了，给他们吃下的。他们等一下10点半差不多回来。这个要放冰箱下，对对，我们豆腐一大堆，对对。对对，是刚才去那边按摩。不是啦，那个沈浩那边有。哦，沈浩那边有人去。我不知道啊。不知道啊，太太为什么没有问他？啊？Lah saya wan wala yun na yung kenang wat seta. 刚才那么什么那个排骨肉，太太叫我加银虾跟酱油下去蒸。哎，对呀，我放一点点怕太咸了。银虾咸，酱油咸。啊？什么东西也对啊？那要怎么样？如果不是这样？这样错了啦。那怎么样？应该是这样。哦，要加水。我没有加水啊。太太说不要水。哦，加了水算了。太太拿一个杯子。豆腐好啊。怎么样的态度？什么意思？这个很快都难的。我杀很快。哦，刚才生蚝卖豆腐的的。哦。太太冲水哦，太太说要加一点水，对不对？哎呀。台湾叫什么？太太？菠菜。菠菜。这个什么名字？菠菜。菠菜。菠菜。贝林芽菜啦。贝林芽菜。银虾的味道这样哦。带来比喻，带来比喻，那个可以拿吗？下面豆腐。Nah, tambahin godong bawang. Tambahin micin ya, dikit aja. Oh, alah, suwele itu tapi. Tambahin garam. Tambahin godong bawang sama bawang putih. Biar wangi ya. Ini matangnya cepet banget teman-teman. Nggak perlu lama-lama. Nah, anak nyonya aku itu tadi minta tolong diterapi, dipukulin gitu teman-teman. Ada tongkatnya buat mukulin sebelah sini lah, sebelah punggung lah kayak gitu. Aku tuh sebenarnya kalau misalkan yo aku ini yo piye ya, rodok pilih-pilih teman-teman. Kalau misalkan ibaratnya nyonya aku minta kerok lah, minta pukul lah, minta di ini, minta dipijet, minta di itu, saya enggak apa-apa.
Tapi kalau misalkan anak majikan itu saya kayak agak keberatan ya, agak males gitu. Apalagi beliau itu kan laki-laki ya. Sebenarnya beliau itu nggak ada istilah mata keranjang atau apa, itu nggak ada, sama sekali nggak ada teman-teman. Beliau itu baik. Tapi kayak yang, karena beliau itu kan nggak ada kerjaan ya. Terus kayak badannya sakit ini, sakit itu. Dulu tuh ibaratnya 1 minggu 3 kali teman-teman. Dalam 1 minggu itu minta dikerok. Ya sebenarnya yuk ada kakek yuk. Ada mbokku minta dikerok. Itu kan pegel ya tanganku kan ya teman-teman. Kayak yang jeda waktunya itu nanti kayak kisaran paling cepat setengah jam sampai 1 jam. Kalau mukul nanti sebelah sini 15 menit, sebelah sini 15 menit, 15 menit itu kan kayak pegel ya teman-teman. Ya kalau misalkan cuman tek 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 gini kan cepet ya. Itu kayak terus kayak gitu kan. Menyita banyak waktu kayak gitu loh. Nah, ini sampun mateng ya. Sesuai. Mungkin kalau 1-2 kali itu kayak kita mentoleransi ya, tapi kalau misalkan menjadi kebiasaan itu kayak yang agak keberatan ya. Mending aku disuruh ngosokin wajan ya daripada megang-megang laki-laki atau apa itu. Sebenarnya nggak ada beliau itu nggak ada mata keranjang atau apa, tapi saya itu kayak yang terbebani gitu loh teman-teman. Kalau misalkan pasien saya enggak apa-apa, tapi kalau aku ki rodok piye ngono. Terus saya itu tidak bisa menyembunyikan mimik muka saya. Saya tuh kalau nggak suka, saya nggak suka. Tapi kalau misalkan saya suka, saya suka. Hah, Dede jangan kan? Pukul semua weta. Kayak, ya apa mana? Terus aku bilang, ini nanti anak-anak kan 4:30 pulang makan ya. Ini kan baru jam 4-an. Aku masak dulu, aku bilang kayak gitu. Terus nanti kalau habis masak itu ya, di terapi ya kayak gitu. Kayak aku nggak ngerasa kayak yang Terus nyonyaku pulang, beliau pergi. Buat sih. 汤有没有清？已经可以了，都烂了。哎呀，那我也想关掉，我用小火。啊，你又换味素。如果没有放味素，这么好吃。哎呀，iya，放一点味精比较好吃。本来是要这样，可以的，对不对？太甜，放太多，不用放那么多。没有多啦，不到1斤了。你这个哈，炸一炸，炸一炸，两片哈，再配下去炒这个，炒这个菇菜，切细细的哈。不是切细细的，你这个要切粗一点。我知道，如果这个呢，这个要切切啊，一整颗这样不可以吗？啊，一整颗下去炒，这样可不可以？不可以，不可以，不好，好了。这个要禁止。正常啦，要切一切这样啊。而且我煮这个没有办法半个小时都不熟，我按这个而已的，按这个而已的，开始这样而已的，常常也按这个地方而已的，半个小时都不熟，我等半个小时也不熟。那如果这个很简单的，你熟对不对？那个我不会做哎，我不知道怎么样。够了，不要煮太厉害了。喂，你啊，什么东西？要冷冻。哦。哦。今天才煮，才你来，是啊，这不是呆呆。才什么婉露阿姨来，哦，阿玲也来，跟她的老公，哦，刚才我看到地瓜有2个坏掉，一半还可以用，要做什么？炸一炸也可以吃。Ini buah malam ini ya. Bentuknya itu seperti mangga kecil ya teman-teman. Seperti ini. Ini namanya biba.
Terus di sini ono buah namanya kelengkeng, teman-teman. Ini kemarin dikasih ya. Gara-gara kita beli melon pahit itu diganti ini. Bakulnya baik banget. Nah, seperti ini, kecil-kecil. Cek senak lah, Dai, long yan de hua ya, Dai.它第二的生那个呢比较小。aduh. Wah, tose. Oi, oi, oi. Raumum tose. Bismillah, bismillah. La ilaha illallah. Aduh. Raumum. Tepung Kobe pisang crispy seke aja ya, oke asal lah ya. Nah, airnya seke oke. Nah, tambahin micin ya sama garam. Mantap. Là cần sẽ thầm anh số với bùi thầy là thầy thầy hả? Thầm anh số cho mày là thầy thầy cần sẽ thầy tay chỉ tông phang ina cơ hay ha đây đi tê ló buru rusak ya eman-eman. Jiwa eman-emanku meronta-ronta. Mending pakai tangan aja, kok ribet banget ini pencitraan. Lundung. Dulu zaman kecil saya ya teman-teman, kalau misalkan buka puasa itu kita makan gorengan bakwan goreng, tahu isi kayak gitu ya, saya sukanya. Kalau telo goreng itu kurang cocok teman-teman kalau untuk buka puasa zaman dahulu kala. Kita itu dulu buka puasa itu seadanya langsung makan nasi teman-teman. Kayak ibaratnya ngolah apa itu jarang banget. Kalau sirup itu ya biasanya sirup sama beli es batu di rumah tetangga. Kita beli yang zaman dulu 500 lah, 1000 lah itu loh teman-teman. Ukuran setengah kilo sama ukuran 1 kilo kalau nggak salah ya. Saya lali teman-teman, es batu di rumah tetangga. Jan wis mantul Pak Eko Bu Eko. Kalau biasanya keluarga saya itu es batunya nggak dikepruk itu bukan. Dibiarkan tetap utuh di kantong plastik, terus dicelupin ke air dingin teman-teman. Karena bapak saya itu sensitif. Kalau misalkan air itu air mentah, kalau untuk es batu, itu bapak saya pasti pilek. Biasanya seperti itu. Nah, kita nyalain sedot asap. Bismillah. Kita koreti. Ini manis ya, cepat gosong. Nah, tepung ini tidak rekomendasi kalau goreng telo ya, dia cepat gosong karena dia manis. Jangan dipakai ya. Goreng kembang tahu ya, diperas dulu. Hati-hati ya. Dia mengandung air. Ada kandungan airnya banyak banget. Saya kurang suka tepung ini ya teman-teman. Tepung Kobe yang ada manisnya saya kurang suka. Seharusnya kalau tepung pisang goreng itu nggak usah manis. Soalnya pisangnya pasti wes manis kalau menurut saya ya. Saya itu kalau goreng telo itu tidak pernah menambahkan gula ya. Karena telo itu manis. Saya itu menambahkan micin malah ben gurih.
Saya enggak tahu ya pikirannya itu bagaimana. Seperti ini ya. Berminyak banget pasti. Nah, bentukannya seperti ini teman-teman. Telo goreng pakai tepung Kobe. Nah, ini sayurannya ya, daun seledri mau ditumis seperti ini. Bismillah. Potong sesuai selera ya. Seledri yang ditumis pakai kembang tahu, ini favoritnya Nyonya ini. Nah, bawang putih sama cabai. Motong sesuai selera. Tì quay cho mày à? 哦，这个是旧的，在市场买那个一个，太太去拜拜阿公那个一个，在市场旧的那个有一个，长长的是市场，圆圆的是太太去阿公那边。还没煮，还没。Tambahin kecap asin. Nah, jadi dibumbuin dulu teman-teman. Biar ono rasanya. Tambahin gula. Biar ada rasa. Langsung masuk. Seke garam. Tahu tumis. Gini aja gampang banget. Masak itu sederhana, mudah dan gampang. Yang penting kembang tahunya ada rasa ya. Jangan tawar, kalau tawar Nyonya enggak suka. Teteh, cangkankan teteh.哦，用2块，用这么一大堆。3块。所以你很坏。2块就2块。哦，我相信。太多了。我喜欢啊。哦，你喜欢哦？对呀，看起来好吃。不过什么？有没有味道？有。
大家喜欢加酱油一下再来炒啊，我也是这样啊。好辣。一般辣椒辣的的。怎么样？可以啊，对不对？可以的。我炒对的。这个比较不漂亮，因为本来它是黄色，不是绿色的。为什么呢？它不是一种比较丽丽漂亮，那个不是，它是黄色。会不会太咸？豆腐这个豆包也不会太咸的，刚刚好的。它的甜什么都也刚刚好。可以。Ini jos katanya wis mantul pae kok Bu Eko ya. Nah ini tuh seledri yang ditumis sama kembang tahu. Terus pulang semua cucu. 可以吃饭。哎呦，大的，煮好了。煮好了。那我拿手机给你看，你知道打怎么打，你知道吗？我拿给你看。啊。拿好了，那我手机呢？看我手机呢？他已经打一下我的电话，打不到我的手机在哪了，好不好？真机。再见，你快点去吃了。打一下我手机。在哪里Người ta lihat hả? Ini tapi kan mayo. 找到了，在已经，谢谢。我妹妹也回来了，可以吃饭。炸那个地瓜很好吃。不动不动。